menu yang diketengahkan oleh Grand Paragon Hotel Johor Bahru untuk buffet Ramadan tahun 2026. Bila korang masuk sahaja ke ruangan buffet, terus nampak roasted whole lamb kuzi. Ia disajikan bersama kapsha rice, saffron, boiled egg. Di sebelahnya pula terdapat deretan stol yang menyajikan lebih 100 menu hidangan. Apa yang menarik di sini ada stol seperti Bazar Ramadan. Ada sajian ayam gunting, sup utara, rojak dan sebagainya. Ada menu baru yang diperkenalkan pada tahun ini adalah pizza topping masak lemak dan rendang. Menarik bukan? Kombinasi western dan tradisional makanan membuatkan kita tak sabar nak rasa. Di show kitchen pula terdapat cakatia goreng, durian goreng serta sate. Lengkap jika tiada menu ketupat corner. Kita kena tahu je. Itulah. Dessert pula menyajikan kepelbagaian menu kuih tradisional. Untuk bahagian air, ada air yang menyegarkan selepas seharian kita berpuasa. Korang yang nak booking boleh lihat caption di bawah. So kita ambil full. So kita nak bagi tahu dekat penonton, this is kuih. Okay, so masak. Oh, ada kuih ni. 1, 2, 3, go. Jangan lupa subscribe channel Khalisa Hazrina untuk lebih banyak perkongsian buffet makanan di Johor Bahru. Bye!